persembahkan color terbaru kereta Bruce Wayne itu. Aku profit RM40,000 dalam masa seminggu. Minggu lepas, private group duduk raya tak sama dengan private group duduk raya orang lain sebab dia memang kau bagi set up tak. Sebab kalau tak macam mana aku boleh profit RM40,000, withdraw RM20,000. Korang raya habis duit kan? Budak-budak yang follow Golden Boy, cakap aku. Semua yang profit, aku nak korang letak dekat komen. Profit korang screenshot. Okay, dia orang berisi semua sebab minggu lepas dia orang follow set up Golden Boy. Aku ada satu lagi option, budak-budak baru. Kau boleh tekan link kat bio aku, tekan 3 titik open browser. Kau masuk dalam group Golden Boy tu juga. Korang boleh cari setup sendiri. Kau buka chat, kau buka ebook kat sebelah. Semua pattern-patternnya sebiji je. Untuk beginner, untuk newbie, ini salah satu inisiatif yang kau boleh guna. Hari tu sebelum aku balik Ipoh, aku hantar kereta rap. Lepas tu seminggu aku raya ke buat klise je. Ni aku nak tunjuk kereta dah siap. Aku bagi hint kalau apa Bruce Wayne Ipoh. Jom tengok kereta. Persembahkan color terbaru kereta Bruce Wayne Ipoh. Hari tu bumper dia buruk kan. Ni dah warna black full. Aku tak boleh lari lah daripada warna hitam. Ada orang nak colour terang-terang kan. Tapi aku tak tahu lah. Aku memang suka colour hitam. Rempet dia punya Superman pakai Vespa. Kalau aku tak follow extra setup daripada dalam grup duduk raya tu, tak ada sampai RM40,000. Tekan link kat bio aku, tekan 3 titik open browser. Aku nak keluar pergi. Tambah design, wording yang aku nak buat. So inilah kereta Batman Bruce Wayne Ipoh. Nak tengok aku buat apa tak next untuk kereta ni? Tunggu next video.